awak lihat di depan tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Aisyah Medina binti Haidir, wartawan TVPSS SK Merlimau. Di belakang saya, ketika ini sedang berlangsung Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat SK Merlimau 2026. Program ini menjadi tanda bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan di sekolah dengan pelbagai aktiviti yang telah dirancang sebagai bulan Ogos bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sama-sama kita saksikan. Ada wakil British yang datang. Tapi kita berjuang untuk apa? Awak berjuang kelas buli dan juga gangguan penam. Ini keluar soalan PTSK. Kelas tinggi, PTSK. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah makna kemerdekaan buat cikgu? Makna kemerdekaan buat cikgu bukan hanya sekadar ungkapan, tapi kemerdekaan ni adalah satu fenomena ataupun situasi di mana kita bebas dari aspek fizikal, rohani, mental daripada segala bentuk penjajahan. Bukan hanya penjajahan daripada segi fizikal, tapi juga daripada pemikiran kita, bebas daripada budaya-budaya negatif, dan juga hidup secara harmoni lah bertepatan dengan tema kemerdekaan kita pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apakah makna kemerdekaan buat anda? Bagi saya, kemerdekaan itu adalah hidup dalam aman dan bebas. Kemerdekaan bagi saya adalah bebas dari sikap negatif dan tidak baik. Kemerdekaan bagi saya adalah bebas dari penjajahan fizikal dan mental. Terusnya. Kenapa kita kena cintakan? Biar cantik nak masuk video nak masuk video. Jepun lagi. Berakhir sudah episod kita kali ini. Semoga berjumpa lagi di episod akan datang. Portugis, Belanda,